Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, duduk. Terima kasih. Okay, hari ini kita akan belajar. Okay, sebelum tu ada beberapa ketetapan norma dalam kelas saya. Okay, jadi pastikan kamu hadir tepati masa. Okay, kemudian buat catatan apabila kita buat perbincangan, kita bincang apa-apa semua, buat catatan. Okay, bagi kerjasama semasa aktiviti perbincangan dan rujuk guru sekiranya ada masalah ataupun apa-apa maklumat yang kamu nak tahulah. Okay, boleh rujuk. Okay. Okay, sebelum kita nak mula belajar, saya nak tanyalah, pagi tadi makan apa? Nasi. Tahu. Okay, siapa nak jawab satu? Seorang angkat tangan. Apa yang kau makan tadi? Okay. Nasi goreng. Nasi goreng. Okay, lagi? Siapa lagi? Nasi rendang. Nasi? Dengan rendang. Nasi dengan rendang. Rendang apa? Rendang ayam. Rendang ayam. Okay, lagi? Ada lagi tak? Dia nasi dengan rendang ayam, nasi goreng. Nasi tom yum. Nasi tom yum. Wah. Okay, apa perasaan kamu selepas makan? Happy je. Happy je. Ada beri kesan tak? Kenyang. Kenyang. Lagi? Bertenaga. Okey, jadi kita makan untuk bertenaga. Makan untuk makan untuk hidup. Hidup untuk makan. Okey, bagus. Sekarang nampak apa yang kita makan? Makanan kita memberi tenaga untuk kita, betul? Okey, jadi kita jadi apa yang kau makan? Itulah yang berkait yang kita nak bincangkan hari ini mengenai nutrisi. Okey, jadi kamu kena tahulah apa yang kita makan tu adakah memberi kesan kepada kita ataupun tidak. Jadi dalam bab kita hari ini, nutrisi, kita tengok apa yang kita akan belajar hari ini. Yang pertama, pastikan sekurang-kurangnya kamu dapat 3 kelas makanan. Okey, 3 kelas makanan dari segi fungsinya dengan betul. Okey, nanti kita akan bincang. Okey, dan yang kedua, mengelaskan sekurang-kurangnya 3 contoh makanan mengikut kelas makanan ataupun mengikut gizi seimbang. Okey, mengikut makanan seimbang. Okey, kemudian yang ketiga, membuat satu pengiraan nilai kalori makanan yang diambil setiap hari. Kita pilih satu je. Kamu akan kira tengok. Okey? Dan kemudian menghasilkan sekurang-kurangnya satu plan atau menu gizi seimbang berdasarkan konsep pinggan sihat Malaysia. Okey, boleh? Okey, ini adalah objektif yang kita akan dapat untuk hari ini. Okey? Okey, seterusnya, saya nak memperkenalkan laman web NutriSpark Curriculum. Yang ini yang diperkenalkan untuk maklumat nutrisi ataupun menimbulkan kesedaran kepada pelajar-pelajar berumur 14 hingga 15 tahun mengenai pengambilan makanan sihat. Okey, makanan sihat. Jadi kau boleh rujuk. Okey, buka dalam laptop kamu sekarang NutriSpark Curriculum. Okey. Okey, jadi kat sini kamu dibahagikan dalam kumpulan dan saya dah pun bagi tugasan untuk kamu mencari maklumat berkaitan dengan kelas makanan, fungsi makanan tu, okey, fungsi kelas makanan dan juga contoh makanan tu. Okey, dah buat dah? Ada tak hasil kerja kamu? Okey, tunjukkan sekarang. Okey, hasil kerja kumpulan kamu. Okey, dan saya dah pun bagi peranan untuk setiap ahli kumpulan, betul? Okey, saya nak tengok siapa yang jadi host, angkat tangan. Host. Okey, host akan berada di meja masing-masing. Okey, dia adalah tuan rumah bagi meja tu. Dapat? Okey. Siapa yang rama-rama? Rama-rama. Okey, ahli rama-rama? Okey, ahli rama-rama. Okey, dan ahli lebah. Okey. Peranan ahli lebah dan ahli rama-rama ni akan bergerak pergi ke
kumpulan-kumpulan yang lain. Okey? Dan bila kamu bergerak pergi ke kumpulan-kumpulan lain, dapatkan maklumat daripada kumpulan yang lain. Macam lebah, apa yang lebah cari? Macam rama-rama, apa yang rama-rama cari? Okey, jadi bila setiap pergi ke setiap meja tu dapatkan maklumat daripada meja-meja tu semua. Boleh ke? Okey, dan saya ada bagi lembaran kerja dan isi je maklumat tu. Isi maklumat yang kamu dapat tu dalam lembaran kerja bagi setiap kumpulan yang kamu singgah. Dapat? Okey, saya bagi masa lebih kurang dalam 5 minit cukup. Okey, dalam masa 5 minit untuk kamu bergerak. Dan bila bergerak, pergi ke meja yang berbeza. Okey, boleh? Okey, jadi host kekal di meja masing-masing. Okey, jadi lama-lama kita bergerak mengikut meja. Meja 1, meja 2, meja 3, meja 4, meja 5, meja 6. Okey, bergerak ikut turutan. Boleh ke? Okey, jadi dalam masa 5 minit, kamu bergerak pergi dapatkan maklumat. Boleh? Okey, kita bergerak sekarang. Kenapa ramai sangat? Pastikan bergerak ikut kumpulan Okey, bergerak ikut kumpulan. Jangan berkumpul dalam satu kumpulan yang sama Okey, bergerak lagi. Kita berapa kumpulan? Mana host? Okey, semua ada host? Host mana? Rama-rama? Lebah? Okey. Keburukan protein pula ialah membebani ginjal, gangguan pencernaan, berat badan naik, risiko penyakit jantung. Contoh protein ialah ayam, daging, telur, makanan laut. Protein juga diperlukan untuk pertumbuhan, perbaikan tisu-tisu badan yang rosak, menggantikan sel-sel yang telah mati. Okey, ahli kumpulan Rama-rama boleh tanya Kalau tak faham boleh tanya. Yang kedua, interaksi dengan ubat-ubatan lain. Yang ketiga, kesan sampingan seperti sakit kepala, nafas berat dan reaksi alergik. Apa kepentingan vitamin ni? Kepentingan dia membantu proses metabolisme, membantu mencegah penyakit dan menguatkan sistem imun. Dapat mengurangkan tubuh badan daripada terkena penyakit. Sumber dia garam dan makanan laut. Dapat mengurangkan tubuh badan daripada terkena penyakit. Tanya orang lah. Tangan sekali lagi. Karbohidrat ialah sebatian organik yang terdiri daripada unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Sumber dari karbohidrat terdiri daripada sumber-sumber yang banyak, contohnya pisang, nasi dan roti. Contoh karbohidrat ialah kanji, glikogen dan selulosa. Antara kepentingan karbohidrat ialah dapat membekalkan tenaga yang banyak. Memberi tenaga yang banyak kepada badan.
Kesan dia apa? Oh, kesan dia. Karbohidrat makan banyak jadi apa? Badan akan gemuk. Okey, kenapa dia gemuk? Sebab kanji glikogen dia tak dibuang, tak disingkirkan dalam badan. Jadi sebenarnya dia disimpan dalam badan sebagai lemak. Jadi dia disimpan sebagai lemak, jadi dia akan menyebabkan ya, okey, berat badan bertambah, berat badan berlebihan dan juga obesiti lah. Okey. Itu. Okey. Okey. Hello. Hello. Hai hai hai. Okey, semua dah dapat? Okey, kalau dah dapat boleh kembali ke tempat masing-masing. Eyes on who? Eyes on you. Okey. Sekali lagi. Eyes on who? Eyes on you. Dia cakap eyes on you tapi dia tak tengok saya pun. Okey, bila saya kata eyes on who, kamu mesti jawab eyes on You. tengoklah saya. Dia tengok benda lain. Okey, boleh? Okey, dapat tak semua? Dapat. Alright. Okey, apa yang kamu dapat? Okey, saya nak kumpulan. Kumpulan mana yang nak bentang? Nak bagi tahu hasil dapatan dia. Ramah-ramah, lebah. Okey, ramah-ramah dan lebah mesti bagi tahu host apa yang kamu dapat. Dan kita nak bagi tahu kumpulan lain juga apa yang kamu dapat. Dan setiap kumpulan ada satu mineral, satu kelas makanan, betul? Dan kamu mesti dapat kelas makanan yang lain selain daripada kelas makanan kumpulan kamu. Okey. Okey, kumpulan mana nak mula dulu? Okey. Saya dapat mineral. Mineral ni dia tidak membekalkan tenaga tetapi kita tetap perlukan dia. Fungsi dia untuk mengawal atur proses-proses badan bagi mengekalkan kesihatan. Kalau kurang dia boleh menyebabkannya riket, anemia dengan lumpuh. Sumber dia garam dengan makanan laut. Kelebihan dia dapat mengurangkan tubuh badan daripada tekannya penyakit. Okey. Okey, apa lagi kelas makanan yang kamu dapat dalam kumpulan kamu? Mineral, pelawas, protein, lemak, vitamin. Cukup tak? Ada berapa? Sekali dia kumpulan kamu apa? Karbohidrat. Jadi ada berapa semua? 6. 6. Okey, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan kepada kumpulan karbohidrat. Okey, kamu nak popcorn kat siapa? Popcorn dekat kumpulan 2. Popcorn kepada kumpulan 2. Okey, kumpulan 2. Pelawas, okey. Pelawas ialah bahan yang tidak dapat diuraikan oleh sistem pencernaan. Selulosa yang terdapat di dalam dinding tumbuhan. Sumber dia sayur-sayuran, bijirin, roti gandum dan roti gandum berserat. Ia merangsang peristalsis dan memudahkan pergerakan makanan, juga mengelakkan sembelit. Okey, itu mengenai pelawas serta fungsinya. Okey, apa lagi kelas makanan yang kamu dapat dalam kumpulan kamu? Protein, pelawas, karbohidrat, vitamin, lemak. Okey, bagus. Tahniah. Tepuk tangan. Okey, kamu nak popcorn kat kumpulan mana? Kumpulan 4. Kumpulan 4. Okey, mana kumpulan 4? Okey. Okey, kumpulan 4. Bagi tahu kelas makanan yang kamu dapat. Kami dapat kelas makanan karbohidrat. Karbohidrat lagi? Okey, fungsi karbohidrat ialah sebatian organik terdiri daripada unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Sumber dia ialah pisang, roti dan nasi. Kesan kalau kita kurang mengambil karbohidrat, dia boleh mengurangkan tenaga dalam badan kita. Kepentingan dia ialah karbohidrat membekalkan tenaga yang banyak pada tubuh badan kita. Contoh karbohidrat ialah kanji, glikogen dan selulosa. Contoh makanan? Contoh makanan dia pisang, roti dan nasi. Okey. Selain daripada karbohidrat, apa lagi kelas makanan yang kamu dapat?
Kami dapat vitamin, kami dapat lemak, kami dapat mineral dan pelawas. Pelawas. Okey. Tahniah, terima kasih semua. Tepuk tangan. Okey, ada kumpulan yang dapat 3 tak? 4? 5? Semua dapat? Semua kelas makanan dapat? Alright, tepuk tangan untuk diri sendiri. Okey, bagus. Maksudnya kamu dah dapat semua. Sepatutnya kamu kena dapat semua jenis kelas makanan yang kita nak bincangkan tu. Okey, cuba bagi tahu sekali lagi kelas makanan apa yang kamu dapat? Karbohidrat, protein, lemak, pelawas. Ada berapa? 6. Tapi kat situ cukup tak ruang kamu tu? Ada berapa lagi? Apa lagi yang kita tinggal? Air. Okey, air tu sebenarnya dia merangkumi semua. Okey, sebab dalam semua kumpulan makanan akan ada air juga. Jadi air tu adalah satu sumber yang penting lah untuk tubuh badan manusia. Okey, boleh tak? Okey, jadi berdasarkan kelas makanan yang kamu dapat tu, jadi pastikan menu yang kamu makan, makanan yang kamu ambil tu adalah mengandungi semua kelas makanan ni. Ada tak? Dalam seharian. Ada karbohidrat? Ada lemak? Ada protein? Ada vitamin? Ada mineral? Ada pelawas? Air wajib. Okey, jadi berdasarkan itu, saya tugaskan kamu untuk mencari hidangan atau menyenaraikan menu makanan mengikut waktu makan. Okey, dan menu makanan kamu itu mestilah mengandungi semua kelas makanan. Okey, bila makanan ini mengandungi semua kelas makanan, okey, dia adalah itu yang kita panggil dia gizi seimbang. Jadi menu makanan kamu mestilah seimbang. Siapa nak bagi tahu gizi seimbang tu apa? Gizi seimbang tu apa? Siapa nak bagi tahu? Kumpulan mana nak bagi tahu? Sukarela. Sekejap. Okey. Gizi seimbang. Gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh tubuh badan dalam kuantiti yang betul. Ya. Okey, gizi seimbang. Okey, terima kasih. Duduk. Bagus. Okey. Gizi seimbang adalah pengambilan makanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh tubuh badan dalam kuantiti yang betul. Okey, jadi saya tugaskan kamu untuk dapatkan senarai menu dan buat dalam bentuk kad menu. Okey, buat dalam bentuk kad menu dan saya nak kamu buat bentuk kad menu. Ada senarai makanan mengikut waktu makan. Dan kita dah buat cabutan kan? Kumpulan mana yang akan buat menu mengikut waktu makan? Okey, berapa waktu makan kita sehari? 6. Siapa nak bagi tahu apa? Oh, sekejap. Saya nak tanya, kumpulan mana yang dapat sarapan pagi? Okey, kumpulan sarapan pagi. Selain pada sarapan pagi, apa lagi waktu makan kita? Minum pagi. Siapa minum pagi? Okey. Selain pada minum pagi? Makan tengah hari. Makan tengah hari. Siapa? Okey, kumpulan makan tengah hari. Kemudian, lagi? Minum petang. Minum petang. Mana minum petang? Okey, minum petang. Lagi? Makan malam. Makan malam. Mana? Okey, makan malam. Lagi? Supper. Okey, kumpulan supper. Jadi kita makan sehari berapa kali? 6 kali. Okey, jadi saya bagi masa 5 minit untuk kamu berbincang mengenai menu makanan kamu mengikut waktu makan. Okey, dan tetapkan atau cari atau kira dia punya bilangan tenaga atau kilokalori. Okey, macam mana nak cari? Okey, rujuk laman web. Okey, kamu cari rujuk laman web mengenai nilai kalori makanan yang kamu pilih bagi setiap makanan pada waktu makan tu. Okey, boleh tak? Okey, cari dekat mana? Balance diet. Okey, cari dekat balance diet. Kat situ ada learning lesson, ada learning activities. Okey, banyaknya dekat learning activities. Okey, nilai kalori tu dekat learning activities. Okey, cuba carilah.
Okey. Dan satu lagi, senaraikan apa yang kamu nak makan pada setiap waktu makan tu dan jumlahkan. Okey, jumlahkan nilai kalori ke semuanya tu. Jadi satu waktu makan berapa nilai kalori dia semua. Okey, boleh? Okey, jumlahkan. Kamu letak air teh, Milo, nasi apa semua tu nanti jumlahkan semua. Okey, jumlahkan, letak dalam buku dalam kad menu kamu. Okey, dan kad menu tu buat dalam bentuk yang menarik. Okey, boleh? Nanti lengkapkan ni. Kamu dah dapat maklumat dalam setiap kumpulan kan? Lengkapkan. Ambil maklumat yang kamu dapat tu, lengkap je kat kawasan kat di ruang ni. Okey, jadi kamu akan dapat berapa sambil-sambil tu, sambil kamu bincang. Okey? Mana? Jumlahkan nilai kalori sekali untuk setiap waktu makan tu. Dia bukan makanan saja, jumlah semua. Okey, jumlah semua. Jadi kamu apa? Siapa? Jadi untuk siapa berapa dia punya nilai kalori dia? Keseluruhan. Okey, jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan nilai kalori tu. Okey? Coba sekali. Ada? Lambat loading. Mana kad menu? Tunjuk kad menu. Jumlahkan sekali dia punya nilai tu. Untuk pilihan ataupun bagi sekali makan tu. Yelah takkan sampai 10 biji kan. Tapi kalau kamu ada dua set, dia bagi tahulah set satu berapa nilai kalori dia, set dua berapa nilai kalori dia. Okay? Set tu maksudnya kuih air. Kan? Ini satu set, berapa nilai dia. Kalau set satu berapa, set dua berapa. No? Sebab kadang-kadang kamu kita bagi pilihan. Dia nak pilih apa, set satu atau set dua. Dah? Mana? Jumlahkan nilai kalori untuk jumlah semua. Jumlah keseluruhan. Okey. Jumlah keseluruhan. Ini semua ikut set ke semua nak makan ni? Menu sampingan. Tambah. Okey, menu sampingan. Mana kadnya? Tak nampak tulis. Dah jumlah keseluruhan tulis dah? Okey, nilai kalori semua. Dapat tak line? Mana turun bawah sikit. Pilih lelaki ke perempuan. Sebab nanti makanan tak sama ikut lelaki ikut perempuan. Pilihlah tu makanan kat tepi-tepi tu. Pilih makanan tu baru kamu akan nampak dia punya nilai kalori dia berapa. Pilihlah makanan yang kamu suka. Tapi pastikan makanan tu sesuai untuk waktu makan. Sesuai untuk waktu makan. Nasi lemak sesuai tak makan tengah hari? Ikut kebiasaan kamu lah. Pastikan sesuai. Kantor tu bawa sampai jumpa makanan. Jumpa jawapan. Jadi jawapan dia takkan letak di atas. Kan? Biasanya jawapan mestilah ada kat bawah, tepi-tepi kat bawah tu kan. Tengok kat mana. Tapi kamu kena tengok, kena baca. Dia orang tu apa yang lebih berbanding seorang yang lebih kecil. Jadi maksud dia apa? Klik lah. Dapat dia punya jawapan tu klik. Seretkan kantor tu supaya kamu dapat jawapan dia. Ni, nampak tak? Okey. Okey, dah siap? Okey, saya nak kita okey.
Pembentangan kita kali ni adalah kita akan pergi ke kafe. Kita buat kafe lah, cara-cara kafe. Boleh ke? Kita panggil dia World Cafe. Okay, World Cafe ni macam biasalah, mestilah ada tuan kafe. Okay. Host tadi boleh bertukar. Tadi dia jadi host, sekarang dia nak jadi ahli juga. Boleh, tak ada masalah. Boleh tukar. Okay. Jadi seorang akan berada di meja. Ahli kumpulan yang lain akan bergerak pergi ke kafe-kafe lain. Okay. Bergerak ke kafe-kafe lain dan kamu akan pilih menu, tengok menu apa yang disediakan oleh kafe lain. Okay, dan di situ kamu lengkapkanlah lembaran aktiviti kamu ni. Okay, lengkapkan. Hello. Hi. Eyes on who? I'm on you. Nasib baik dia jumpa saya. Okay, ni lembaran kerja kamu ni. Nanti pergi ke kafe-kafe, cuba tengok kafe yang lain tu buat apa dan catat. Boleh ke? Boleh. Okay, jadi kita bergerak sekarang dalam masa lebih kurang 3 minit. Bergerak ke kafe-kafe lain. Boleh ke? Okay. Kalau tak faham boleh tanya. Okay. Bila pergi kat kafe-kafe lain, kalau kamu rasa makanan tu sesuai ke tak sesuai ke, jumlah makanan ke apa ke, boleh tanya je. Tuan kafe tu. Okay. Dekat kafe kami ada nasi putih, Kafe apa ni? kafe makan malam. Okay, kafe makan malam. Okay. Ada nasi putih 130 kilokalori. Lepas tu kami ada udang masak sambal 137 kilokalori. Lepas tu ada ayam goreng 200 kilokalori. Buah apple 60 kilokalori. Lepas tu ada sirap ais 118 kilokalori. Last sekali ada kangkung masak belacan 100 kilokalori. Dapat tak? Total dia 745 kilokalori. Okay. Kafe apa ni? Kafe supper. Kafe? Supper. Apa? Okay, apa makanan? Makanan supper ada pau, kuih tiaw dan 1 gelas air coklat. Total Total semua 960 kalori. 960 kalori ke kilo kalori? Kilo kalori. Okay, kcal. Kcal tu maksudnya kilo kalori. Menu apa ni? Minum Kafe apa ni? Minum petang. Okay, beritahu. Okay, pilihan dia ada seri muka, cucu badak, kari pat dengan onde-onde. Kalau minuman pula teh dengan horlick. Kalau untuk yang seimbang punya, dia ada set A dengan set B. Kari pat dengan teh bersamaan dengan 130 kalori. Set B pula horlick dengan seri muka bersamaan dengan 174 kalori. Minum petang ni kita tak boleh melebihi 300 kalori. Kenapa? Sebab nanti akan jadi berlebihan. Sebab minum petang ni berdekatan dengan makan malam. Okay, bagus. Terima kasih. Sebab dia tak sesuai untuk diet. Kenapa Milo dia tak sesuai untuk diet? Sebab macam banyak sangat dia punya menu tu. So kalau aku nak diet, makan benda lain lah. Makan sayur ke. Untuk ni tak boleh sebab banyak. Ada putih, daun sambal, ayam goreng, buah apple, sirap kangkung
masak belacan. So, menu ni tak sesuai untuk diet. Ada apa-apa nak tanya? Makanan tengah hari mempunyai total kalori 400 hingga 600 kalori. Jumlah ini bergantung pada saiz hidangan dan kaedah penyediaan makanan. Okey. Okey. Okey, dah siap bergerak? Okay, dah siap bergerak? Okey, kalau dah siap boleh balik ke meja masing-masing. Kalau dah siap boleh bergerak kembali ke meja masing-masing. Hello. Hai. Hai hai hai. Hello. Hello hello hello. Hai. Alright. Okey, semua dah kembali ke meja masing-masing? Dah dapat semua maklumat? Seronok tak pergi ke kafe-kafe lain? Okey, siapa nak cerita apa yang dia dapat dekat kafe-kafe lain? Okey, awak. Sarapan pagi. Pergi kafe sarapan pagi. Okey, apa yang kamu dapat? Nasi goreng 640 kalori. Satu cawan susu 130 kalori. Satu cawan emping jagung 160 kalori. Pisang berangan 120 kalori. Total 1050 kalori. 1050 50. kalori. Sebut kalori ke kilo kalori? Kilo kalori. Kilo kalori. Okey? Boleh? Okey. Pada pendapat kamu, adakah menu yang disediakan itu seimbang? Seimbang. Seimbang. Betul? Betul. Okey, duduk. Terima kasih. Berikan tepukan kepada kawan kamu. Okey. Kamu nak popcorn kat kumpulan mana? Kumpulan 3. Popcorn kepada kumpulan 3. Mana kumpulan 3? Okey, kumpulan 3. Apa yang kamu dapat? Makan tengah hari. Kafe? Makan tengah hari. Okey, kafe makan tengah hari. Okey, apa menu yang disediakan? Nasi putih 150 gram, 100 kecil. Ayam bakar Kilokalori. kilokalori. Ayam bakar 90 gram, 150 kilokalori. Sup sayur 150 gram, 62 kilokalori. Tempe goreng 20 gram, 34 Okey, kilokalori. kawan-kawan boleh dengar Kawan-kawan boleh dengar dan boleh catat. Okey. Telur rebus 50 gram, 78 kilokalori. Teh ais 200 kilokalori. Jadi semua jumlah ialah 483 kilokalori. 483 kilokalori untuk makan tengah hari. Okey. Okey, bagus. Duduk. Okey, kamu dapat sarapan pagi dapat tak? Dapat. Minum pagi? Makan tengah hari? Minum petang? Makan malam? Dan supper? Oh, dapat semua? Okey, dapat semua. Kalau macam tu, saya bagi masa 1 minit untuk kamu jumlahkan keperluan kalori kamu sehari tu. Berapa jumlah semua? Siapa dah kira dah? Satu hari dia ambil berapa nilai kalori dia satu hari? Bagi keperluan seorang remaja perempuan berumur 14 tahun, berapa nilai kalori yang diperlukan dalam sehari? Okey, cuba kamu jumlahkan. Daripada dapatan kamu tu, okey, jumlahkan berapa yang kamu dapat. Kamu sebagai remaja perempuan kan? Okey, remaja perempuan. Jumlahkan semua, sarapan pagi, minum pagi, makan tengah hari, makan malam, apa semua tu jumlahkan. Okey? Jumlah itu mewakili keperluan kalori sehari. Okey, jadi setiap hari kumpulan pastikan kamu dapat. Okey? Dapat semua nilai kalori tu. Ya, boleh bertukar-tukar pendapat. Bila dah dapat boleh tukar-tukar.
Okey, bagi dapat lengkap semua. Kira. Okey, dah dapat semua? Oksigen 3,652 kilokalori. Jumlah semua? Oh, Banyak ke sikit? banyak. Banyak. Okey, kumpulan ni dia dapat keperluan kalori dia sehari berapa? 3,000. 3,652 kilokalori. 6 kali makan. Pada pendapat kamu, adakah itu mencukupi sebagai keperluan remaja perempuan berumur 14 tahun? Terlebih mencukupi. Terlebih, berlebihan. Okey, siapa tahu keperluan remaja sehari? Remaja perempuan berapa? 2,108. Ha? 2,180 kilokalori sehari. Dia dah dapat 3,000 kilokalori. Adakah nilai kalori yang didapati itu adalah sesuai? Berkurangan? Berlebihan. Okey, dah dikira berlebihan. Kalau dah melebihi keperluan kilokalori kita sehari, itu dikira berlebihan. Jadi, kalau dalam prinsip atau konsep pinggan sihat Malaysia tu, jadi kalau dah melebihi keperluan, kita kena kurangkanlah. Okey, kita kena kurangkan. Boleh no? Jadi kamu kena kurangkan di mana? Okey, cuba tengok berapa kilokalori kamu bagi setiap waktu makan tu. Jadi pastikan nilai kalori yang kamu ambil tu adalah mencukupi. Okey, tidak melebihi 2,180 kilokalori bagi seorang remaja perempuan. Okey, jelas? Jelas Okey. Kumpulan mana lagi? Nak tengok? Tadi kumpulan tadi tu dia berlebihan. Kumpulan lain dapat berapa? Kumpulan kamu dapat berapa? Kumpulan saya dapat 2,783. 2,783 kilokalori. Adakah kilokalori itu mencukupi? Mencukupi. Berlebihan. Berlebihan ke berkurangan? Berlebihan. Berlebihan. Yang kita perlukan berapa? 2,180. Dia dapat 2,783. 2,783 kilokalori. Dah berlebihan kat situ. Okey. Jadi agak-agak kamu kat mana kamu nak kena kurangkan? Nak kena kurangkan kat mana? Sarapan pagi. Hmm? Sarapan pagi. Kurangkan dekat sarapan pagi. Kurangkan dekat sarapan pagi. Makanan sarapan pagi kamu pun tak banyak pun. Okey. Okey, cuba tengok balik senarai menu yang kamu dapat bagi setiap waktu makan tu. Okey. Waktu mana yang berlebihan? Waktu sarapan pagi kita ambil kalori yang lebih berat, yang lebih ke atau yang kurang? Okey, biasanya pakar akan mencadangkan supaya waktu sarapan pagi adalah pengambilan kalori yang tinggi. Okey, waktu makan lain kita kena kurangkan. Okey, jelas tak? Sebab sarapan pagi ni adalah satu permulaan hari kita, jadi kita perlukan yang lebih kalori yang lebih tinggi berbanding waktu makan yang lain. Boleh no? Boleh. Okey. Okey, sebelum tu saya nak tanyalah. Okey, semua dah dapat, dah jumpa? Okey, tolong jumlahkan dan pastikan nilai kalori yang kamu dapat itu mestilah mencukupi. Siapa yang berlebihan tu tolong adjust balik. Boleh tak? Boleh tak? Okey, tolong adjust lah. Okey. Kamu kata pinggan sihat Malaysia. Adakah menu yang dipilih tu mengikut pinggan sihat Malaysia? Siapa tahu pinggan sihat Malaysia tu apa? Cuba jawab. Pinggan sihat Malaysia? Suku sebab Pinggan sihat Malaysia? pihak pinggan sihat Malaysia itu
adalah suku-suku separuh. Suku-suku separuh. Okey, yang suku tu apa? Protein. Okey, cuba tengok. Karbohidrat. Yang separuh lagi tu yang suku-suku separuh. Okey, yang separuh tu adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey, jadi setiap menu yang kamu pilih, yang kamu dapat daripada kafe-kafe lain, adakah memenuhi konsep suku-suku separuh? Ada? Suku-suku separuh. Kan tengoklah. Kat mana nak tengok? Gram dia. Boleh tengok dekat gram ataupun kita ada pinggan sihat Malaysia, letak suku-suku separuh. Okey, karbohidrat suku, protein suku dan separuh lagi adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey, dapat Indo? Okey. Okey, jadi pastikan semua dapat menu makanan bagi setiap waktu makan. Okey? Ya, dah dapat semua, jadi bertukar-tukar pendapat, lengkapkan kamu punya lembaran kerja. Dan nilai kalori yang diberi tu kamu tulis dekat ruang yang disediakan tu. Okey? Sebab kamu dah dapat sekali dah nilai kalori tu semua. Okey, seterusnya okey, assessment. Okey, assessment ni dia sedikit macam kuis lah. Ujian ringkas. Boleh rujuk kepada NutriSpark tu. Dekat NutriSpark, pergi dekat setiap menu sama ada food apa? Dia kata apa? Food classes ataupun balance diet, kita ada assessment activity. Okay, assessment activities. Kat situ boleh cuba try jawab lah. Okay. Tapi kat situ saya, okay, boleh buat sendirilah. Okay, boleh explore sendiri Hello? Hai. Hello. Okay. Saya ada beberapa soalan. Soalan cepu cemas. Okay, boleh? Okay, bersedia semua? Eyes on who? Alright. Okay, kita akan pergi ke setiap kumpulan. Setiap kumpulan akan cabut satu dan kat sini kamu boleh tanya. Tanya soalan dan jawab. Boleh Lepas tu kita akan popcorn kepada kumpulan-kumpulan lain. Okay, kita akan mula dengan kumpulan. Okay. Cadangkan 3 langkah yang boleh diamalkan bagi mengatasi serta mencegah masalah obesiti. Okey. Dia dapat soalan, cadangkan 3 langkah yang boleh diamalkan untuk mengatasi serta mencegah masalah obesiti. Okey, apa cadangan kamu? Kita perlu makan makanan yang seimbang. Okey, makan makanan yang seimbang. Tak apalah, kali kumpulan dia tolong jawab. Senaman. Okey, melakukan senaman. Okey, setuju? Melakukan senaman. Lagi? Satu lagi? Jaga kebersihan. Oh, jaga kesihatan. Ya, bagus. Bagus. Okey, terima kasih. Beri tepukan untuk kawan kamu. Okey. Cadangan dia adalah mengambil makanan yang seimbang, melakukan aktiviti senaman dan juga menjaga kesihatan diri. Okey, itu adalah untuk mengatasi masalah obesiti. Okey, kamu nak popcorn kat kumpulan mana? Kumpulan 3. Kumpulan 3. Okey, kita popcorn kepada kumpulan 3. Okey, kumpulan 3. Siapa nak cabut? Baca. Seorang pemain sukan sumo memerlukan lebih banyak tenaga berbanding dengan seorang pemain catur. Apakah faktor yang mempengaruhi keperluan kalori individu tersebut? Pemain sukan sumo. Kenapa pemain sukan sumo? Kenapa? Sebab dia memerlukan banyak tenaga. Dia lebih memerlukan banyak tenaga berbanding pemain catur. Okey. Kenapa? Sebab
Kenapa pemain sumo lebih memerlukan banyak tenaga berbanding pemain catur? Sebab saiz badan. Ya, sebab saiz badan pemain sumo lebih besar berbanding pemain catur. Okey, bagus. Terima kasih. Kamu nak popcorn kat kumpulan mana? Kumpulan 4. Kumpulan 4. Okey, kita popcorn kepada kumpulan 4. Ambil satu sudahlah. Terangkan maksud diet seimbang dan gizi seimbang. Okey, terangkan maksud diet seimbang dan gizi seimbang. Tadi tanya dah. Gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh tubuh badan dalam kuantiti yang betul. Okey, terima kasih. Bagus. Okey, gizi seimbang mengandungi semua kumpulan makanan yang diperlukan oleh tubuh badan dalam kuantiti yang betul. Okey, nak popcorn kat siapa? Kumpulan 1. Kumpulan 1. Mana kumpulan 1? Kita popcorn kat kumpulan 1 pula. Nyatakan contoh makanan yang perlu diambil dalam kuantiti sedikit dalam piramid makanan. Lemak. Makanan yang perlu diambil dalam kuantiti yang sedikit berdasarkan piramid makanan iaitu lemak. Contoh lemak? Minyak, gula dan garam. Contoh lemak. Minyak masak. Kita guna minyak masak kan? Okey, bagus. Kenapa? Kenapa dalam kuantiti yang sedikit? Sebab lemak yang berlebihan akan disimpan. Yelah. Sebab lemak yang berlebihan akan disimpan sebagai lemak lah. Disimpan di bawah kulit sebagai penebak haba. Dia akan disimpan dalam badan sebagai penebak haba. Dan jika berlebihan dia jadi lemak lah. Okey. Okey dah. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, seterusnya kita popcorn lagi. Kumpulan mana lagi? Popcorn kumpulan yang belum. Kumpulan 6. Kumpulan 6. Kumpulan 6 dah ke belum? Belum. Dah. Kumpulan 2. Kumpulan 2. Okey, kumpulan 2. Amir dan Amirah masing-masing berumur 15 tahun. Siapakah yang memerlukan lebih banyak tenaga dalam gizi mereka dan kenapa? Dia tanya Amir dan Amirah. Masing-masing umur 15 tahun. Siapa yang lebih memerlukan tenaga? Amir. Amir. Kenapa? Sebab lelaki. Sebab remaja lelaki memerlukan lebih kalori berbanding Perempuan. Ya, berbanding remaja perempuan. Okey. Okey, bagus. Terima kasih semua. Okey. Itu sajalah yang kita nak bincangkan hari ni. Jadi dapat tak? Okey, kita ulang balik. Kita ulang balik apa yang kita buat hari ni. Yang pertama tadi kita buat apa? Kelas makanan. Okey, berapa kelas makanan yang kita dapat? 6. Apa? Karbohidrat, protein, vitamin, lawan, mineral. Okey, semua dapat? Dapat. Ada dapat kurang? Ada. Okey, bagus. Okey, kemudian kita dapat menu yang seimbang. Okey, dan juga kad menu. Tunjuk kad menu masing-masing. Sekali lagi nak tengok kad menu dia semua kafe. Okey. Wah, okey, dapat pun. Bagus. Okey, jadi lengkapkan kamu punya lembaran aktiviti untuk hari ini. Boleh? Dan sebelum berakhir. Tengok. Sebelum tu. Okey, sebelum tu kita dah bincang mengenai nutrisi. Okey, kita dah bincang mengenai kelas makanan. Bincangkan semua pengambilan makanan yang seimbang untuk keperluan seharian dan menu-menu yang seimbang. Jadi saya harap tajuk ini memberi kesedaran kepada kamu semua untuk mengambil makanan yang sihat, yang seimbang serta melakukan aktiviti senaman untuk menjaga kesihatan yang baik. Boleh? Okey, dah last sekali. Cuba pilih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3. Siapa pilih 1? Siapa pilih 2? Siapa pilih 3?
Okey, terima kasih semua. 4, ada tak? Tak ada. 5? Tak sempat. Nombor 6? Tak ada. Okey, 7? Cerita pasal makan. Semua teruja, betul? Okey, dah 8? Ada? Okey, jadi ramai yang dapat 3 kan? Okey, terima kasih semua. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Okey, jadi kita tamatkan aktiviti pelajaran kita hari ini. Okey, dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, habis. Okey, tolong shutdown komputer, berdiri semua. Okey, kemaskan barang-barang, tutup komputer, shutdown komputer. Dan kita berakhir di sini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.